Pernah dengar nasi kerabu goreng? Ini resepinya. Jangan lupa save video ni. Mula-mula, tumbuk bawang putih, bawang merah, ikan bilis dan cili padi. Panaskan minyak, goreng telur dulu. Lepas tu, ketepikan. Next, tumis bahan yang dah ditumbuk tadi. Masukkan serai. Kemudian daging. Nak lagi mantap, tambah udang. Okey, tambah nasi. Dan masukkan kacang panjang dan telur tadi. Dah siap. Sedap. Korang nak? Buat sendiri.